Jadi ini dia Oppo Reno 14 Pro 5G. Kalau tengok dari segi rekaan, memang tak banyak berubah sangat dari model sebelum ni. Tapi panel belakang kali ni ada corak baru yang Oppo panggil Iridescent Mermaid. Nampak cantik, elegan dengan kesan berkilau ikut pantulan cahaya. Yang kami ada ni dalam warna putih, tapi ada juga pilihan warna lain macam biru, hijau dan pink. Modul kamera pun ada sentuhan baru. Kali ni ada efek glowing dekat sekeliling modul yang buatkan rupa dia nampak lagi menonjol. Masih ada dua kamera belakang, tapi kedudukan flash dah dialihkan ke bawah berbanding sebelum ni. Lagi satu bulat ni sebenarnya bukan flash, tapi hanya sebahagian daripada rekaan je. Rekaan sisi masih kekal dengan bingkai rata dan secara keseluruhan binaan rasa premium guna bingkai aluminium, belakang kaca jenis matte yang lembut dan yang penting tak kutip cap jari. Kedudukan butang pun tak berubah. Dekat bahagian kiri ada butang kuasa, butang volume, bawah ada port USB-C, grill speaker dan slot card SIM. Dekat atas ni nampaknya masih ada sensor IR blaster. Satu ciri yang makin jarang kita jumpa dekat telefon pintar sekarang. Nak tahu hasil kamera Oppo Reno 14 Pro 5G ni? Ini saya kongsikan beberapa sampel gambar. Buat masa ni, spesifikasi telefon ni masih belum boleh didedahkan lagi. Kita kena tunggu hari pelancaran rasmi nanti. Tapi dari segi rupa luaran dan sampel foto tadi, apa tanggapan anda tentang Oppo Reno 14 Pro 5G ni? Cuba komen kat bawah.